Jadi bila kita cari cita-cita atau kerja, cari benda yang maknanya panjang ke akhirat. Siapa ambil syariah sebenarnya menolong orang dunia dan akhirat. Tapi kalau chef saja, makanan fizikal, cara potong macam tu, okey kalau you bakat. Tetapi insya-Allah saya rasa lah, bila kita ada syariah, chef tu anytime boleh belajar. Saya pun chef juga, saya boleh masak, tak ada hal. Maka hawan chef dia memang ada seni dia, tetapi saya nak beritahu di sini, akhirah diambil pasal dia taat pada ibu bapa. Nombor dua, bila akhirah masuk pada environment belajar yang keliling yang baik dia, sebab kita dipengaruhi oleh buku kita baca dan orang yang kita jumpa. So kalau kita berkawan dengan kawan orang bersyariah, agak-agak orang ni banyak syaitan ke malaikat ke hati dia. Pasal subjek kita subjek apa? Al-Quran, hadis, syariah, macam mana? Nampak tak? Sebab tu orang ni berkawan dengan orang soleh macam orang tu minyak wangi. Okey, siapa lagi tak minat bidang? Siapa nak berkongsi? Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kemilia binti Ghazali, Fakulti yang sama dengan Atirah, Syariah dan Undang-Undang. Asalnya saya nak ambil Sains dan Teknologi sebab saya berminat dalam kimia industri. Saya sebenarnya nak jadi seorang usahawan yang menternak kambing. Sebab saya rasa daripada kambing tu sendiri saya boleh buat banyak manfaat. Contohnya kalau daging dia, kita boleh buka restoran, jual mi. Lepas tu kalau time akikah dia boleh dapat banyak duit. Lepas tu susu dia pula boleh buat macam banyak khasiat kan. Boleh buat krim ke, boleh buat susu apa semua. Bulu dia pula kita boleh buat karpet apa semua. Memang macam-macam lah kambing boleh buat, macam boleh buat cepat kaya. Lepas tu tiba-tiba kalau ambil syariah pula macam benda. Okey, suka tak fokus interaktif macam ni? Best kan? Okey. Nama apa? Saya ni nama apa? Kemilia. Okey, Kemilia. Tahniah, saya pun baru nak tempah kambing 2 ekor untuk akikah cucu saya. Betul, 1 ekor kambing 780. Upah masak 180, masak kursi. Kalau barbecue 380. Tak masuk lagi masak. So memang. Terus ekor kambing dapat 1000 lebih juga. Kan? Apa lagi kalau kambing ni tak subuh ya? Okey. Yang jadi buat syariah ni saya cakap macam ni. Macam orang kata lah, ada orang dia kata dia nak jadi selebriti, nak jadi TV host, tapi dia kena jadi doktor. Saya kata apa? Awak jadi doktor dulu, awak jadi doktor. Betul? Tapi kalau awak jadi TV host pun jadi doktor lah? Tak boleh. Macam tu lah.